Sorotan terkini berita 757. Sebanyak 27 ekor kucing yang dipelihara dalam sangkar mati dalam satu kebakaran di sebuah rumah di Kampung Padang Gaung, Mukim Ulu Melaka pada Jumaat. Dalam kejadian itu, seorang wanita yang juga pemilik rumah ditemui pengsan, manakala seorang lelaki didapati melecur 30%. Dalam kejadian sekitar jam 8 pagi, semua kucing berkenaan ditemui mati manakala 3 ekor kucing lain dapat diselamatkan. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Langkawi, Penguasa Bomba Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata pihaknya menerima panggilan jam 8.47 pagi. Zamri berkata wanita dan lelaki yang cedera telah diberikan rawatan awal di lokasi sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Maliha untuk rawatan lanjut. Menurut Zamri, kebakaran berjaya dikawal kira-kira jam 9 pagi dan operasi ditamatkan pada sekitar jam 10 pagi. Sementara itu, tiket perjalanan bagi perkhidmatan bas ekspres ke destinasi utama di seluruh negara sebelum Aidilfitri masih boleh didapati di Terminal Bersepadu Selatan TBS. Laporan mendapati kebanyakan tiket perjalanan ke destinasi utama di seluruh negara seperti Timur, Utara dan Selatan masih boleh didapati bagi mereka yang mahu pulang beraya. Namun, bagi beberapa kawasan di pantai timur seperti Kelantan, jumlah tiket yang tersedia hampir habis dijual dan waktu untuk bertolak dari TBS juga tidak mempunyai pilihan. Antara destinasinya ialah seperti ke Kota Baru, Machang dan Pasir Mas Kelantan, di mana tiket yang ada hanyalah pada jam 10 dan 11 malam pada 17 Mac, manakala bagi tarikh 18 dan 19 Mac sudah habis dijual. Bagi laluan ke utara pula, tiket ke Perlis, Kedah dan Pulau Pinang juga masih banyak tersedia, selain beberapa destinasi mendapat permintaan tinggi daripada orang ramai. Dalam perkembangan lain, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak akan menarik balik permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding menghina Mahkamah Komitel terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh. Permohonan kebenaran Komitel yang difailkan bekas ahli Parlimen pekan itu adalah berhubung tindakan Ahmad Teriruddin yang kini Hakim Mahkamah Persekutuan dalam permohonan semakan kehakiman membabitkan titah addendum. Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata anak guamnya mengambil pendirian itu kerana sudah banyak masa terbuang dan wang ringgit telah dibelanjakan bagi tindakan undang-undang berkenaan. Menurut Syafiee, perkara itu sebenarnya boleh dielakkan jika sejak awal pihak responden Ahmad Teriruddin mengakui kewujudan titah addendum terbabit. Syafiee berkata demikian selepas prosiding rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 4 September tahun lalu yang menolak permohonan beliau untuk mendapatkan kebenaran Komitel.